Guys, hari ni kita orang sampai rumah customer jam 9 pagi dekat Setiawangsa. Job hari ni cuci kereta Toyota Hilux. Customer nak buat package full detailing, siap cabut semua seat. So customer ni contact kita orang bagi tahu dia tak pernah lagi hantar buat detailing sebelum ni. Jadi kereta dia memang kotor sangat. Lagi satu dia cakap kereta pickup ni I bagi my staff bawa barang-barang bisnes. Jadi condition agak kotor sampai lipas pun dah start merayap dalam kereta. Jadi tim kita orang tak nak buang masa, sampai je rumah customer kita orang terus start cuci seat dan kapet. Lepas dah siap, terus jemur bawah matahari sampai kering. Kalau masih ada kesan stain lama, itu perkara normal, benda biasa. Tim kita orang akan touch up sampai bersih. Jadi package ni dah termasuk sekali dengan cuci headliner bumbung. Korang boleh tengok perbezaan sebelum dan selepas cuci. Lepas tu kita akan sambung cuci dashboard, center console dan celah-celah aircon. Korang akan dapat sekali dengan premium car wash, siap sekali dengan reblack, plastik trim hitam dan waxing untuk protection cat kereta. Kalau ada masalah lipas merayap dalam kereta, jangan risau, kita akan letak sekali dengan peracur lipas. So yang mana nak booking servis macam ni, korang klik je link dekat WhatsApp kita. Nanti kita ada chatbot auto reply, minta isi details. Kalau nak bercakap dengan admin pun boleh, klik live chat admin. Okay, so aku nak tanya korang yang tengah tengok video ni, rasa-rasa puas hati tak dengan cucian macam ni? Kalau suka, komen puas hati. Jangan lupa bagi rating 1 hingga 100 bintang. Lepas tu share lah video ni dengan member-member korang. Terima kasih.